Tapi sekarang ni ayah kau tak restu hubungan kita. Dan umi aku pun tak restu hubungan kita. Habis tu siapa nak restu hubungan kita? Siapa? Aku tahu memang banyak cabaran. Tapi aku tak cakap pun benda ni senang. Okey? Walau macam mana sekalipun, kita kena yakinkan dia orang juga. Macam mana kita nak yakinkan diorang? Diorang dua tu keras kepala. Kau pun tahu. Semua benda keras boleh lembut lah. At least aku dah berjaya pujuk ayah aku tau. Kau dah pujuk? Habis tu dia terima aku? Tu belum lagi lah. Pujuk apa kalau macam tu? Tapi dia dah setuju nak jumpa dengan kau. Faham? So, sekarang ni tugas kau lah pula untuk pujuk dia. Relaxlah, Reza. Kita buat pelan-pelan, okey? Tak payah nak terburu-buru sangat. Kita buat satu-satu. Kau rasa aku boleh pujuk ayah kau? Aku yakin kau boleh.